Membaca membuka jendela dunia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdini binti Sahrul. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Manjai 2. Hari ini saya akan kongsikan buku yang saya baca, iaitu buku yang bertajuk Napoleon Bonaparte. Buku ini ditulis oleh René Fayet, mempunyai 80 muka surat, menarik minat saya untuk membacanya. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai dibaca oleh semua golongan. Napoleon Bonaparte ialah seorang tokoh terkenal dalam sejarah dunia. Beliau dilahirkan pada 15 Ogos 1769 di Pulau Korsika, yang ketika itu merupakan sebahagian daripada negara Perancis. Sejak kecil, Napoleon sudah menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran, terutamanya dalam bidang matematik dan sejarah ketenteraan. Beliau dihantar ke sekolah tentera ketika masih muda dan berjaya menjadi pegawai dalam tentera Perancis. Kawan-kawan, Napoleon mula terkenal apabila beliau berjaya memimpin tentera Perancis dalam beberapa peperangan penting, termasuk dalam perang Itali dan Mesir. Kejayaan beliau menyebabkan rakyat dan pemimpin Perancis kagum akan kebijaksanaan dan keberaniannya. Pada tahun 1799, Napoleon berjaya mengambil alih kuasa di Perancis dan menjadi pemerintah utama. 5 tahun kemudian, pada tahun 1804, beliau mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja Perancis. Sebagai pemerintah, Napoleon membawa banyak perubahan kepada Perancis. Beliau memperkenalkan undang-undang baru yang dikenali sebagai Kod Napoleon yang memberi keadilan dan hak sama kepada rakyat. Napoleon juga membina banyak sekolah dan membaiki sistem takbiran negara. Beliau percaya bahawa setiap rakyat berhak mendapat pendidikan dan peluang untuk berjaya. Namun begitu, Napoleon juga ingin merosak lebih banyak negara di Eropah. Beliau memimpin banyak peperangan dan berjaya menakluk beberapa buah negara seperti Austria, Jerman dan Sepanyol. Walaupun begitu, cita-cita besar Napoleon akhirnya membawa kepada kejatuhannya. Pada tahun 1812, beliau cuba menakluk Rusia, tetapi gagal kerana cuaca yang sangat sejuk dan kekurangan makanan. Ramai askarnya mati dalam perjalanan pulang. Selepas kekalahan itu, musuh-musuh Napoleon bergabung untuk menentangnya. Pada tahun 1814, Napoleon terpaksa meletak jawatan dan dibuang ke Pulau Elba. Namun, beliau berjaya melarikan diri dan kembali ke Perancis pada tahun 1815. Walau bagaimanapun, selepas kekalahannya dalam pertempuran Waterloo, Napoleon ditangkap sekali lagi dan dibuang ke Pulau Saint Helena di tengah lautan Atlantik. Napoleon meninggal dunia pada 5 Mei 1821 ketika berusia 51 tahun. Walau beliau kalah pada akhirnya, nama Napoleon tetap dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak, berani dan bersemangat tinggi. Ramai orang masih mempelajari kisah hidupnya untuk mendapatkan inspirasi tentang kepimpinan dan semangat juang. Buku ini sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah yang ingin mengenali tokoh-tokoh hebat dalam sejarah dunia. Kisah Napoleon mengajar kita agar terus berusaha dan tidak mudah menyerah kalah dalam menghadapi cabaran hidup. Daripada kisah hidupnya yang penuh dengan cabaran, kejatuhan dan kejayaan, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang boleh diambil. Berikut ialah beberapa nilai dan pengajaran. Antaranya, nilai kepimpinan, di mana Napoleon menunjukkan sifat kepimpinan yang luar biasa sejak muda. Beliau berani membuat keputusan, bijak merancang strategi dan berupaya memberi inspirasi kepada tenteranya. Pengajaran
kepada murid, kita harus belajar menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, berani dan bijak membuat keputusan walaupun dalam keadaan sukar. Selain itu, semangat juang dan tidak putus asa dalam diri Napoleon, iaitu Napoleon tidak mudah mengalah walaupun menghadapi kekalahan dan kesusahan. Beliau terus berusaha bangkit semula dan memperbaiki kesilapannya. Sebagai murid, kita harus bersemangat dan tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan dalam pelajaran atau kehidupan. Seterusnya, pentingnya ilmu pengetahuan, di mana walaupun beliau seorang tentera, Napoleon sangat menghargai ilmu. Jadi, sebagai murid, ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan diri. Sekian, terima kasih.